Penyakit yang orang paling takut akhir zaman ialah penyakit mati mengejut. Mati mengejut makna mati yang langsung tak ada tanda. Tak ada tanda pun nampak sakit teruk. Demam tidak, batuk pun tidak, makan okey, tidur okey. Semalam baru jumpa. Semalam saya baru jumpa ustaz dia. Baru jumpa kat kedai makan. Makan roti canai telur 3 keping. Laju pula tu. Petang jumpa dia main bola, laju. Malam datang kuliah, duk maghrib kuliah, duk depan. Nampak sihat, segar megar. Tiba-tiba dengar lepas isyak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sangka kata orang. Baru jumpa semalam. Tu ayat yang biasa orang keluar. Tak sangka baru jumpa semalam. Sihat, segar megar. Tiba-tiba malam mati dah. Ini yang saya kata yang orang paling takut penyakit akhir zaman. Penyakit mati mengejut. Mati yang tidak ada tanda. Kalau mati yang ada tanda tu, tak boleh makan sebulan, terlentang, masuk hospital, keluar masuk. Itu kalau mati orang tak berapa galak sangat. Yang orang galak tu lah kalau yang jenis mati yang tak ada langsung tanda. Sihat, segar megar. Itu yang bila datang mati mengejut tu, itu yang ada orang yang tak boleh terima. Hilang suami mati mengejut, hilang isteri mati mengejut, anak-anak pun muda-muda accident mati mengejut. Itu yang orang jadi takut, penyakit mati mengejut. Jadi bila kata penyakit mati mengejut ni, mati tu datangnya tidak ada tanda. Kalau dia datang ada tanda tu senang, dia langsung tak ada tanda. Mati mengejut. Ya.